Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masanya ibu bapa minta refund walaupun nak masuk kelas lah. Dan ada juga masanya kita nak belanja ibu bapa, tapi invoice dah keluar. Dalam sistem accounting, untuk batalkan invoice, kita akan keluarkan credit note lah sebagai rekod. Walaupun mudir bukan sistem accounting, tapi sekarang kita boleh rekodkan credit note lah. Pertama sekali kita kena buka menu sebut. Jadi sebagai admin kita boleh klik kat menu atas ni, klik kat roles, klik pada role yang kita nak benarkan buat credit note lah. Lepas tu kita scroll ke bahagian reports, tandakan credit note ni, klik save. So sekarang ni kita dah boleh pergi ke invoice yang kita nak batalkan. Contohnya kita klik kat invoices ni, klik kat satu invoice, kita klik more kat atas ni dan kita klik credit note. Jadi kat sini kita boleh masukkan sebab, contohnya kita refund. Okay, lepas tu kita masukkan tarikh dan kita tandakan charge yang kita nak batalkan tu lah. Kalau ada apa-apa nota untuk kita sendiri, kita boleh tulis kat remarks ni. Kalau tak, kita boleh klik je save, klik OK. Jadi sekarang ni credit note tu akan direkodkan dalam akaun pelajar lah. Kita juga boleh klik pada reports, credit notes untuk tengok semua credit note yang kita keluarkan pada bulan tertentu lah.